Assalamualaikum. Hari ni saya nak kongsikan cara buat kek kampung sukatan cawan. Resipi ni sangat mudah. Bahan pun simple, tapi hasilnya lembut dan wangi macam kek dulu-dulu. Mula-mula, kita kacaukan mentega dan gula hingga kembang. Kemudian, masukkan telur satu persatu sambil terus mengacau. Pukul sampai adonan jadi pucat dan kembang. Bahagian ni penting ya, sebab inilah yang buat kek kita nanti gebu. Kemudian masukkan 2 sudu susu pekat manis dan sedikit esen vanila untuk bagi bau wangi, pukul lagi sampai sebati. Sekarang kita ayak 1 cawan tepung gandum dan 1 cawan tepung kek. Ayak supaya tepung tak berketul dan kek jadi ringan. Lepas ayak, masukkan tepung sedikit demi sedikit ke dalam adunan. Gaul perlahan guna spatula. Cara kok balik saja. Jangan kacau terlalu kuat, nanti kek jadi keras. Seterusnya kita sediakan loyang, sapu sedikit margarin atau alas baking paper supaya kek tak melekat. Tuang adunan ke dalam loyang dan hentakkan perlahan beberapa kali untuk buang gelembung udara. Kalau nak bakar, panaskan oven dulu dan bakar pada suhu 170 darjah selama lebih kurang 45 minit. Tapi kalau nak kek yang lebih lembut dan moist, boleh juga kukus selama 50 hingga 60 minit. Jangan lupa balut penutup pengukus dengan kain supaya air wap tak menitik atas kek. Bila dah masak, biarkan kek sejuk dulu baru potong. Barulah potongan cantik dan tak hancur. InsyaAllah, kek kampung ni memang lembut, harum dan sedap dimakan dengan kopi atau teh panas.